Kalau orang tanya kan, apa kelebihan Tijanah.my ni? Apa kelebihan portal cari jodoh online macam Tijanah ni? So, mudah saja. Kita nak cerita panjang memang panjang lah. Betul tak? Tetapi antara kelebihan Tijanah.my adalah terdapat calon yang ramai dan juga berkualiti. Calon yang ada rupa, yang ada agama, ada kerjaya yang baik. Kita pun memang nak pilih yang terbaik kan? So, kat sinilah tempatnya. Yang kedua, anda boleh tapis calon mengikut kriteria asas yang anda nak. Tak perlu buang masa sebab sistem tapisan kita dah sangat-sangat membantu dah sebenarnya. Yang ketiga, ikhtilat kita lebih terpelihara lagi lah. Batas pergaulan kita dekat luar sana mungkin kena jumpa face to face apa semua walaupun dengan stranger. Tapi dalam Tijanah ni bila kita dah selesa dengan seseorang tu barulah kita ajak dia face to face berteman. Supaya kita terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Yang keempat, Tijanah ni ada mobile app. So, memang normally orang akan gunakan handphone, betul tak? Untuk mencari jodoh dan juga apa-apalah. Semuanya handphone tu ada kat tangan masing-masing. So, dekat handphone tu boleh je install. Tak kisah anda pengguna iPhone ke, jenis Android ke, Huawei ke, semua ada. Boleh install je apps dekat handphone anda. Mudah dan juga di mana-mana saja dah boleh mula mencari pasangan hidup. Yang seterusnya, normally yang join Tijanah.my ni mempunyai niat yang sama. Tijanah.my ni platform untuk kumpulkan individu bujang, duda, janda yang berstatus single ni lah. Untuk sama-sama berkumpul kat dalam ni sebabnya niatnya sama untuk mencari pasangan hidup. Jadi bila dah berada dalam kelompok yang sama, mudahlah untuk kita jumpa apa yang kita nak. Betul tak? Dan juga banyaklah kelebihan-kelebihan lain tapi 5 tu cukup lah. Selebihnya anda boleh pergi sendiri dekat Tijanah.my untuk dapatkan info-info lanjut dan juga boleh daftar segera dengan kata keinginan dan juga dengan kesungguhan, insya-Allah impian anda untuk ada pasangan tu akan tercapai tak lama lagi.